Ketik ni bunyi ni. Ni, okay, ni baru lepas mandi. Dia layan kad. Keluar dulu. Okay, ni semua kutu-kutu yang dah mati selepas kita buat rawatan kutu lah. So kita akan sikat. Banyak besar-besar kutu dia. Ni dah mati dah ni. Dia bukan pensel lah, mati. Ni banyak lagi ni. So kita pakai apa? Kita pakai macam ni. Yang ni kena bancuh lah. Kena bancuh. Lepas tu ratakan satu badan dia. Kemudian baru bilas. Kena perap. Okay, kalau kita tak buat macam tu, kutu ni tak mati. Okay, tengok ni sikit lagi. Kita ketik ni bunyi ni. Okay. Kalau kita ketik ni, ada bunyi. Mati semua. Sama dah mati dah pun. Okay. So kalau siapa ada kucing ada kutu, tolong buat rawatan untuk kita matikan kutu-kutu yang ada. Okay.